Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. Sejujurnya aku dah lama tak record ni. Aku rasa macam dah 2 minggu aku tak record sebab aku pergi Indonesia. Dan aku kembali dan aku buat reaction video Avatar Fire and Ash new trailer. You guys ready? Jom, aku tak pernah tengok lagi trailer ni. You guys ready? 3, 2, 1. This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people cried for help. But Eva, Oh, ini kira macam kaum yang disakiti ya ni. Nice gila dia punya intro. This world goes much deeper than you imagine. Wow. Paus ke apa? Protect your sister. Yes, sir. Stay in the cover. Oh, dia, yang kaum Fire and Ash ni ke yang pergi takluk dong? No, the other one. Sully never quits. That's right. Sully's never quits. do you still live? But if every human being on Earth could live here without a mask, then the Na'vi people will be gone. Eh? Macam mana si... Spread your fire. Aku lupa yang human, anak dia yang human ni. Wah, bersekongkol dengan orang jahat pak. I call upon the warrior mother. Oh, dia punya ni. Shit, aku kena recap balik saya. Avatar 1 dengan 2. I'll kill you. I swear. Okay. It gets the moment yang aku rasa macam diorang kena ada something konflik yang aku rasa kena kuat. Kalau tak dia akan repetitive each and every movie. Sebab based on this trailer, nampak kita dah nampak source of the ancaman, which is puak yang tersakiti semua kan. Tapi at the same time, takkanlah dia nak recycle benda yang sama. Ni bersekongkol dengan manusia yang jahat tu nak menakluk tempat tu. Dia macam benda tu macam lebih kurang in second. Tapi aku harap dia lain lah untuk kali ni. Fire and Ash ni lain sikit kan? Kalau tak kelima-lima filem Avatar tu dia punya premise sama ke kan. Apa pada ni guys dalam trailer Avatar Fire and Ash? Obviously it's a huge and somehow movie yang memang ramai orang nanti-nantikan. Tapi aku tak lah fan sangat. Aku sekadar tengok dan hype. Dah tu je, aku tak adalah nak tengok berkali-kali ke apa kan. In fact, aku rasa sepanjang aku buat YouTube ni, ini kali kedua kot aku tengok filem Avatar dan aku review secara live. Okay? Maksudnya waktu filem tu release. Sebab filem Avatar yang pertama aku rasa sebelum aku buat YouTube. Lama dah. So, yeah. Apa benda ni guys dalam trailer Avatar Fire and Ash. Komen dia tinggalkan komen bawah. Jangan betul like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafir yang datang. Thank you. Nak aku ni recap balik Avatar 1 ke 2. Aku macam berminat. Okay? Thank you.